Sama dengan pelajar pastry kita, di mana minggu baru, ilmu baru. Jadi mereka akan menghasilkan siumai, makanan masyarakat Chinese dan juga tak telur. Siumai ini merupakan busang klasik sekarang. So, stay tuned. Masa untuk pelajar mulakan proses memasak. Menu kali ini memang nampak senang tetapi memerlukan mereka untuk menguasai pelbagai teknik dan juga kemahiran. Nak beritahu juga dekat korang ni, kami dekat sini ada menyediakan penginapan. Lebih kurang 200 meter je jalan kaki nak ke college. Hai, sekarang bersama dengan pelajar pastry kita. So, boleh tak kenalkan nama awak dan awak berasal dari mana? Okay, saya Muhammad Zahirul Zafri. Saya berasal daripada Taiping, Perak. Okay, saya ada dua soalan nak tanya kat awak. Untuk masakan siumai kan, jadi macam mana awak suhu untuk pastikan dia tak terlalu lembut? Pastikan kawal api ketika meletakkan siomay ke dalam pengukus. Selain itu, sebelum meletakkan siomay, pastikan air dalam keadaan mendidih. Okay, so my second question is untuk tak telur. Macam mana awak pastikan pastry awak tu kekal rangup? Pastikan dalam ketika habis menguli semua tu, rehatkan dulu untuk menggunakan resi. Lepas tu ketika dah habis rehat, pastikan uli jangan terlalu lama. Dah nak siap dah siumai mereka. So macam yang korang nampak ni, mereka perlu plating atau present makanan ni supaya nampak sedap dan of course kenalah nampak menyelerakan. Yang tengah tengok tu, ada ke yang lepasan tahfiz atau mahar? Kalau ada, kami dekat sini sangat mengalu-alukan kehadiran korang. Tak ada SPM pun tak apa. So, tunggu apa lagi? Jom dapatkan pengalaman yang sangat menyeronokkan dekat sini.